perkara keputusan-keputusannya, dan kita masih lagi bersama dengan Abang Ramli buatan kita, promotor sukan tinju dan juga Tomo. Jadi selepas ni mungkin Abang Ramli dah buat dah World Championship. Jadi selepas ni harap-haraplah, saya harap sangat kita ada promotor tempatan yang akan membawa semula kejuaraan dunia di Malaysia ni. Kita nak tengok hari mungkin apa perancangan, ada kejuaraan ke di masa akan datang. Saya fikir, dan walaupun kami sudah 10 tahun terlibat dalam bisnes tinju dan promote, yang paling penting dalam sukan ialah sponsorship lah. Jadi sponsorship adalah perkara yang kami fokus dengan begitu rapi supaya kita dapat berjinak-jinak lah dengan syarikat-syarikat yang berminat untuk membantu dalam promosi sukan tinju dan Muay Thai. Jadi ini adalah harapan kami supaya, pasal tinju dan Muay Thai bukanlah sukan seperti bola sepak dan badminton yang sudah pukul. Jadi kita perlu sponsor-sponsor memberi sokongan dan juga bantuan dan perhatian untuk membantu membina sukan ini. Jadi more of development stage lah. Jadi kita perlu syarikat-syarikat ini kerana sukan tinju dan Tomoy, especially tinju, dia punya populariti itu seluruh dunia. Bila kita ada kawan kita Tyson lawan di Madison Square Garden, seluruh dunia memerhati perlawanan dia. Jadi kalau ada sedikit lah saya nak tanya kepada Ramli, kalau melihat kepada trailer acting ni dan juga kejuaraan MPC ni, tetapi banyaknya ada komen-komen Thailand. Jadi bila agaknya kita boleh lihat ada tinju Malaysia agaknya ada dalam poster ni. Itu memang harapan kami. Kita telah melihat seperti Sapok Vicky telah menjadi juara Commonwealth, tapi kita tidak dapat melihat dia menjadi juara Olimpik. Jadi kita haraplah dengan ini semua bergantung kepada minat dan juga dalam sukan ni kita ada falsafah kita panggil TDR lah. Kita kena ada good training, kita kena ada good diet, dan kita kena good rest. Jadi kalau peninju kita amalkan sifat ini dan bersungguh-sungguh, insyaAllah kita boleh produce kita punya world champion seperti Thailand telah mengeluarkan Somlat Kamsing menjadi peninju pertama di Thailand mendapat Olympic gold, dan itu adalah gold yang pertama oleh Thailand. Jadi mungkin gol yang pertama di Malaysia datang dari tinju. Baiklah, kita nak pergi ke Ipoh. Mungkin Mustafa ni adalah bakal mewakili dalam sukan tinju teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua Enjoy nampak lah mak. Ui, hai. Biru mak. Enjoy nampak. Cuma nak tanya program di setiap negeri lah terutama di Perak. Kerana saya sebelum ni selalu, lepas tu Tomoy ni selalu berada di Baling kan. Jadi okey, nak tahu dia program di Perak? Di Perak. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima selalu Abang Ramli bagaimana? Ada saudara Kamal Mustafa tadi. Jadi terima kasih. Program di Perak ada bagaimana? Saya mungkin tidak boleh menjawab tu kerana saya lebih membuat promosi-promosi dengan perlawanan luar antarabangsa. Jadi pihak yang saya tahu, Persatuan Pelaksanaan Muay yang telah wujud, ada aktiviti-aktiviti seperti di Kedah, di Kelantan, mungkin di Terengganu dan juga di Selangor. Di Perak selalunya diorang akan lawan di Baling atau di Pendang. Jadi insyaAllah kalau persatuan di Perak telah membangun, telah menjadi kuat, mereka juga boleh menganjurkan. Pasal bilangan peninju-peninju Tomoy ini di Malaysia belum begitu banyak. Jadi mereka terpaksa pergi tempat-tempat yang itulah. Jadi kita haraplah akan bertambahlah bilangan tempat peninju bilangan. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Ramli yang buatan promotor kita, semoga berjaya. Tapi saya nak tengok World Championship ada kat Malaysia, saya akan cari Abang Ramli. Okey, sebagai tanda terima kasih, terimalah pemberian daripada Skobot dan juga Adidas. Abang Ramli boleh bawa pergi nanti proposal. Saya suka colour tu. Saya suka dan setiap minggu suka colour merah dan hitam. Okeylah, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Tapi sebelum berpisah, kita macam biasalah Mando Toretto ada sebenarnya dia kan dari Skoboto. Kita saksikan dari Skobot.